Salam sejahtera, saya Hemarani Munsami dari SMP Vocational Idapura akan berkongsi amalan terbaik yang membawa tajuk Hack Pro pembelajaran berasaskan projek berintegrasikan AI ke arah kebolehpasaran dan keusahawanan murid. SMPK VIP merupakan sebuah sekolah kluster kecemerlangan yang menawarkan khusus vocational di bawah kelolaan Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Bahagian Pendidikan Khas bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Guru memilih kursus dandanan rambut sebagai fokus pelaksanaan projek kerana guru merupakan tenaga pengajar utama bagi kursus ini dan mempunyai kepakaran serta pengalaman dalam bidang ini. Kursus dandanan rambut tahap 2 ini terdiri daripada 6 unit kompetensi seperti dalam paparan ini. Berdasarkan pemerhatian dan refleksi PDP di dalam kelas, guru mendapati murid menghadapi 3 isu utama iaitu ketidakstabilan sosio-emosi, kekurangan kemahiran insaniah dan kekurangan kesedaran teknologi dan AI. Melalui pembacaan jurnal, guru mendapati bahawa penerapan PBL bersama AI berjaya mengatasi isu utama yang dikenal pasti. Maka guru memperkenalkan projek Hack Pro sebagai amalan terbaik bagi mengoptimumkan potensi murid sebagai persediaan ke alam pekerjaan. Rasional projek Hack Pro berasaskan kepada PBL yang mengintegrasikan teknologi AI. Matlamat pula membangunkan potensi murid ke arah kebolehpasaran dan keusahawanan. Melalui objektif yang digariskan, projek ini menumpukan kepada peningkatan kemahiran kerja berpasukan, penyelesaian masalah serta penggunaan AI secara beretika dan efektif dalam proses PDP. Pelaksanaan projek Hack Pro dijalankan selama 16 bulan bermula Jun 2024 hingga Oktober 2025 melalui 5 fasa utama seperti di paparan ini. Projek Hack Pro dilaksanakan melalui kaedah pemantauan sistematik dengan penilaian mengikut fasa dan menggunakan instrumen penilaian utama bagi memastikan keberkesanan projek dengan bantuan guru pairing. Berdasarkan pemerhatian terhadap projek ini, terdapat peningkatan kemahiran murid dalam kerja perrasukan dan penyelesaian masalah sepanjang proses PDP. Jadual menunjukkan skor purata murid meningkat secara konsisten dari fasa 1 hingga fasa 5 menandakan peningkatan komitmen kerjasama dan penggunaan alat digital. Manakala data dalam graf pula memperlihatkan kemajuan dalam semua aspek termasuk pembahagian tugas dan penyelesaian masalah dengan skor keseluruhan tertinggi dicapai pada fasa 5. Ini membuktikan bahawa projek ini berkesan dalam memperkukuhkan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid. Oleh yang demikian, objektif kursus pertama dan kedua projek telah pun tercapai. Dalam paparan analisis gambar pula menunjukkan penglibatan murid secara aktif dalam perbincangan kumpulan serta penggunaan alat digital untuk menyiapkan tugasan seperti penghasilan poster, slide pembentangan, infografik, video. Aktiviti ini membantu meningkatkan kemahiran kolaborasi komunikasi dan penyelesaian masalah sepanjang pelaksanaan projek Hack Pro. Oleh yang demikian, objektif khusus ketiga projek telah pun tercapai. Pelaksanaan projek ini banyak memberikan impak secara langsung dan tidak langsung yang boleh dilihat dari 3 aspek. Pertama, bagi murid yang memberi akses kepada maklumat, meningkatkan kemahiran digital dan menggalakkan pembelajaran sendiri serta kolaborasi. Bagi guru pula ia membantu perancangan pelajaran yang lebih efisien, menyediakan sumber pembelajaran pelbagai, memudahkan penilaian serta maklum balas. Dan akhirnya bagi pihak sekolah pula ia membantu kepada peningkatan kualiti pendidikan dan inovasi dalam pengajaran. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan projek ini selama 16 bulan.